Baru-baru ni ada yang bertanyakan kepada saya tentang itik Muscovy dan juga itik Pekin. Jadi, hai saya Acap, hari ni kita nak bincang tentang perihal tentang itik, terutamanya itik Muscovy dan itik Pekin. Itik biasa atau itik domestik, Anas platyhingcus domesticus merupakan subspesies itik yang telah lama dibela oleh manusia dan mempunyai pelbagai bakar. Itik ni asalnya adalah hasil domestifikasi spesies itik liar yang dikenali sebagai mallet Anas platyhingcus. Itik yang korang panggil sebagai itik Pekin atau Pekin duck ni pula merupakan salah satu bakar kepada itik domestik Anas platyhingcus domesticus. Bakar ni berasal dari China. Dia selalunya mempunyai bulu berwarna putih dan lembut dan kaki dan paruhnya berwarna oranye. Manakala itik Muscovy duck atau itik nila ni merupakan spesies yang berlainan daripada itik biasa. Nama saintifik dia adalah Cairina moscata. Spesies ni selalunya lebih besar jika dibandingkan dengan itik biasa. Dan kalau korang nak cam spesies ni adalah korang kena tengok pada kulit menggerutu dan berwarna merah yang terdapat pada sekitar mata dan pangkal paruh dia. Perlu diingatkan yang itik-itik yang kita sebutkan tadi bukanlah spesies tempatan. Di Malaysia, kita ada genera dan spesies kita yang tersendiri. Yang tu mungkin kita akan ulas pada video yang berlainan. Oh, dan kalau korang nak tahu, terdapat kacukan antara itik nila ataupun Muscovy duck dan juga itik domestik. Hasil kacukan ni kita kenali sebagai molat. Tapi itu video lain untuk akan datang.